Aircon kereta korang tak sejuk, baik korang tengok sampai habis. Aircon kereta korang tak sejuk. Kadang-kadang bukan sebab barang tu yang masalah, tapi boleh jadi cara pemanduan korang tu yang buat barang tu rosak. Untuk jenis yang suka cocok bontot-bontot kereta, lori ni, standby lah untuk kondenser korang ni, jahanam. Fungsi kondenser ni, dia akan sejukkan gas dalam kompresor kereta korang tu dengan bantuan kipas aircon. Untuk jenis yang suka cocok bontot kereta ataupun lori, lagi-lagi yang suka cocok bontot lori tu, ni sini aku nak cerita sikit. Bila korang cocok bontot lori, batu-batu kecil tu automatik akan masuk dalam kereta korang tau. Bila batu kecil tu masuk dalam kereta korang, dia akan melekat dekat ni, bahagian kondenser ni. Apa orang panggil? Bahagian sirip dia ni lah. Bila batu melekat kat bahagian sirip ni, automatik kondenser korang berkemungkinan boleh bocor, tak pun jahanam terus. Bila kondenser korang ni dah jahanam, korang secara automatik akan keluar ratus-ratus tau. Untuk ganti benda lah ni je. So, untuk langkah penjagaan yang lebih baik, better korang ubah dulu cara pemandang korang tu. Untuk jenis yang suka cocok-cocok bontot kereta ataupun lori ni, korang stop lah, janganlah cocok-cocok dah. Korang jangan pandang pada aspek rosak barang je. Korang kena pandang pada aspek keselamatan juga. Bila korang cocok kan, suka rapat, bila kereta depan tu brake mengejut, kan barang je rosak dan korang-korang pun rosak. Bila pemandang korang cermat dan berhemah, komponen-komponen lain yang dalam kereta korang pun akan lebih terjaga dan tahan lebih lama. Kat situ korang dah saving ratus-ratus korang tu. Jangan lupa viralkan video ni dekat kawan-kawan korang, makcik-makcik korang, ahli keluarga korang, supaya ramai lagi yang dapat manfaat berkenaan dengan tips penjagaan kereta. Kalau korang suka, jangan lupa follow, like, comment and share.